Hai semua, nama saya Love dan itu pasukan saya. Saya mendapat rakaman yang sangat luar biasa dari kamera CCTV di lapangan terbang. Jom kita tonton kawan-kawan. Franco Idonier, look at ini. Hai semua, mereka itu baru saja melukis grafiti pada kapal terbang sebenar. Itu pelik dan saya rasa mereka itu dari permainan Subway Surfers. Jom kita teruskan menonton. Berhenti di situ. Tengok security Jack lah. Tunggu. Adakah mereka cuba merampas kapal terbang itu? Berhenti aku kata. Kapal terbang itu. Dapatkan kapal terbang itu. Di belakang. Seluruh kapal terbang itu. Boleh awak bayangkan? Dalam masa sejam, kita sepatutnya sudah berada di Kanada. Ya Tuhan. Tunggu, minyak? Awak lupa minyak? Kita sedang jatuh. Ini gila. Apa yang mereka rancang nak buat dengan kapal terbang tu? Tunggu. Apa bunyi ni? Wah, itu kapal terbang Subway Surfers. Ya Allah kawan-kawan, itu adalah nahas kapal terbang Subway Surfers. Mungkin watak-watak dari permainan itu perlukan bantuan kita. Kita perlu tolong Jake, Tricky dan Dazus. Ayuh kawan-kawan, sekarang giliran korang. Jom. Kita kena tolong mereka. Pergi. Bagus. Jadi, kita kena cari kapal terbang yang terhempas dari Subway Surfers sekarang juga. Archie, awak nampak tu? Apa? Kapal terbang itu? Ia dicat merah. Jadi itu kapal terbang Subway Surfers. Saya tak nampak kapal terbang itu. Saya cuma nampak sesuatu yang merah. Jadi saya pun tak tahu apa yang kita cari kawan-kawan. Diam dan teruskan. Walaupun kau tak percaya pada benda ni, kita tetap perlu bergerak lebih cepat. Sebab Jake dan Tricky mungkin perlukan bantuan kita. Ini adalah video palsu dan apa yang kita lihat hanyalah benda entah apa-apa yang jatuh dari langit. Kawan-kawan, saya tak percaya. Artsy, Kita perlukan bantuan. Kita kena cepat. kenapa? Jake dan Tricky, mereka mungkin masih perlukan bantuan kita. Tapi tengok, apa yang ada di sini? Tidak. Ya. Tolong. Ini adalah mesej kecemasan. Dan ini adalah tin kiat sembur dari Subway Surfers. Ya, saya jumpa dua. Ya Allah, mereka perlukan bantuan kita. Ada laluan dan jejak kaki. Mereka pergi ke suatu tempat. Mereka ke arah itu selepas kemalangan. Ya, Oh ya kawan-kawan, siapa watak kegemaran korang dari Subway Surfers? Saya suka Jake. Korang pula? Sebenarnya Tricky, tapi itu tak penting sekarang. Kita kena cepat macam yang saya cakap tadi. Okey, tapi saya masih tak percaya yang ada orang terhempas dalam kapal terbang tu. Mungkin ada orang yang cuma berjalan-jalan. Kau tahu? Okey, ikut saja. Tapi Tricky paling hebat. Dia sangat menakjubkan. Dia memang hebat. Alex, kalau kapal terbang itu terhempas, mesti ada banyak serpihan kapal terbang. Kapal terbang, Ya, awak kan? betul. Adakah awak nampak sesuatu? Saya tak nampak. Bagus. Ia palsu, bro. Apa? Apa ini? Kembali dalam video. kan? Ya, Dan apa yang ada di sini? ini serpihan kapal terbang Subway Surfers. Ya, Subway Surfers. Tapi sesiapa pun boleh tulis begitu. Tak, inilah warna yang sama seperti dalam video itu. Jadi bahagian ini memang berkaitan dengan kemalangan kapal terbang Subway Surfers. Bukti tak cukup. Teruskan mencari. Mungkin saya akan percaya. Tapi tengok. Ada sesuatu yang hitam di sana? Ada lubang. Okey, mari kita. Siasat apa yang telah berlaku dalam lubang mereka? Saya tak suka. Agak pelik. Ia adalah sebuah roda. Chasis kapal terbang yang dinaiki oleh Jake dan Tricky. Semuanya berwarna merah dan ia nampak macam berasal daripada kapal terbang yang terhempas. Mungkin saya mula percaya pada awak, tapi Ya. masih belum cukup bukti. Sejujurnya memang sukar untuk dipercayai. Kawan-kawan, kita perlu cari tahu apa punca kemalangan itu. Kenapa satu kapal terbang boleh jatuh dari langit? Jom, kita perlu cepat cari mereka dan bantu mereka. Ardi, tunggu saya. Banyak sangat salji dan sangat sejuk. Tak bolehkah mereka terhempas di mana-mana saja? Arti, bolehkah kamu nampak apa-apa? Ya, tengok. Apa? Sesuatu berwarna kuning. Ya, mari sini. Apa ini? Apa pendapat kamu? Cuba jawab di ruangan komen. Ya, sesuatu yang berwarna kuning, sesuatu yang panjang dan ya,
Memang ada sesuatu di sini. Kawan-kawan, tengok Jake. Jadi, apa maksudnya? Kau masih tak faham? Tidak. Ini papan luncur, Jake. Adakah ini benar-benar papan luncur Jake? Adakah kamu fikir perkara yang sama? Apa yang kamu sedang fikirkan? Saya sentiasa ingin menjadi peluncur seperti Jake. Ya, saya mahu meluncur dan saya akan meluncur. Artistik. Kemahiran awak jauh lebih rendah. Kurang daripada Jack. Cuba sendiri. Lihat sana. Apa ini? Subway Surfers pada makanan dalam penerbangan. Ya Tuhan. Betul ke? Lihat, itu Tricky. Itu Jake. Ya, di dalam kapal terbang, mereka hidangkan makanan. Jadi, ini memang kapal terbang Subway Surfers. Saya betul-betul lapar. Dan saya tidak akan berikan apa-apa kepada awak. Ya, Ya, saya jumpa yang ini. cuba tangkap saya. Ini milik saya. Arti, tunggu. Ini makanan saya. Okey, mari kita cuba bersama-sama. Arti, Kau adalah orang salji. aku benci kau, Arti. Tengoklah, aduh. Ini adalah Skycaller Subway Surfers. Tapi aku terlalu sejuk sekarang ini. Tapi aku tidak. Aku akan cuba. Kawan-kawan, ini sangat cantik. Warna langit yang cantik dari Subway Surfers. Lihat, ini adalah sandwich ayam Subway Surfers. Saya akan rasa sekarang. Dalam kiraan 3, 2, 1. Oh. Ambil warna. Ia jauh lebih baik. Saya seekor burung herring. Bersulang, kawan-kawan. Lihat. Ini adalah sos tomato Subway Surfers. Saya tak tahu ia boleh digunakan untuk apa. Hei, tunggu. Ini akan sesuai sekali dengan roti rangup yang saya jumpa sebelum ini. Jadi, mari kita cuba. Tolong saya, Arti. Baik. Dan lihat. Buka. Ya, bagus. Baik. Mari buka. Jadi. Saya rasa ini adalah hidangan terbaik yang kita boleh dapatkan di dalam kapal terbang. Ada lagi. Lihat, Sorbet Page. Saya tak tahu apa ini. Coklat Subway Surfers dengan kacang. Baiklah, mari kita cuba. Ada orang telefon? Awak ada telefon? Ya. Siapa di sana? Ini Slav. Sangat sibuk. Ya, baiklah. Hei kawan-kawan. Hei awak, apa yang awak buat lama sangat tu? Di mana kapal terbang yang terhempas tu? Awak dah jumpa lokasi nahas tu ke? Ya, saya. Di sini sedang makan makanan dari kapal terbang. Apa yang kamu buat? Kamu. Kamu sedang makan. Paku dari pinggan itu. Ya, Love, kami jumpa sesuatu yang bagus. Barang bagus dari kapal terbang saya. Dan semuanya percuma. Bagus. Kerja bagus Arti. Kau mesti cari kapal terbang itu. Dan oh iya, kau ada tinggalkan sesuatu untuk aku makan. Tak ada. Pergi, cari sekarang. Nanti kita akan ada masalah yang sangat serius pasal Syira ada di mana. Baik. Alex. Ya. Ya. Okey. Mari kita pergi. Alex, Kita perlu selesaikan misi Slav dan cari Subway Surfer, oke? tengok. Satu lagi, chassis dan arti. Tinggalkan saja. Kita perlu cepat. Ya, kau betul. Tengok. Slav sedang ambil. Adakah ini bahagian enjin? Kawan-kawan, Ya. kalau anda tahu apa benda ni, tulis di ruangan komen sebab ia dah rosak dan memang susah nak kenal pasti sejujurnya. Kita kena faham apa yang berlaku dalam kapal terbang tu. Kenapa bahagian-bahagian dia bersepah merata? Sama ada nahas tu memang teruk sangat atau ia meletup di udara. Dan kalau yang kedua tu berlaku, lagi teruk. Sebab itu bermakna Jake dan Tricky memang tak. Tak. Jangan menangis. Kita masih kena siasat dan faham apa yang sebenarnya berlaku. Okey? Kalau kita jumpa apa-apa lagi. Apa ni korang? Tengok. Anda surfer. Tapi kemudian Saya macam... sekarang jelas bahawa Jake dan Tricky yang cat seluruh kapal terbang itu. Mereka yang curi. Tapi, kenapa? Kalau korang tahu, tulis di ruangan komen. Okey, berhenti duduk di sini. Mari kita pergi. Tengok. Apa ini? Bayangkan bahawa anda berada di dalam kabin kawalan. Anda seorang juru terbang. Ya. Dan ia sangat penuh dengan... Alex, awak faham tak?
Kita berada di tapak nahas kan? Kita hampir faham apa yang berlaku. Jom kawan-kawan. Harti, biar tenang. Jadi, saya benar-benar percaya bahawa kita baru sahaja melepasi tapak nahas kapal terbang yang sebenar. Cuba lihat jejak orang-orang itu. Bisa. Kami jumpa ekor kapal terbang. Roda kawalan. Chasis. Tapi, apa jadi dengan mereka? Di mana mereka? Mereka dah tiada kawan-kawan. Mereka perlukan bantuan kita. Kau pasti? Aku tak pasti. Kalau mereka dah tiada, mereka tak perlukan bantuan kita, kau tahu? Tapi tengok ni. Apa ni? Baju seseorang? Ia berwarna biru. Ia... Kayu apa ni? Ia kelihatan seperti pakaian pengawal keselamatan kan? Ya, pengawal yang terkenal itu. Dia ada dalam video itu. Dia perasan mereka sebelum mereka merampas kapal terbang itu. Jadi awak fikir perkara yang sama? Dia sedang mencari Subway Surfers, Tricky dan Jack juga. Dia nak tolong mereka kan? Tak, dia nak... Buat macam ni dengan mereka, kau tahu? Kalau kau nak tolong mereka, kita kena cari mereka dulu, okey? Jom pergi. Apa yang berlaku? Kenapa kapal terbang tu meletup di udara ke apa? Korang tetap bersama kami. Kita akan mengetahui apa yang telah berlaku. Mari kita pergi, juru kamera. Di mana sesuatu? Saya rasa tidak. Korang tengok. Apakah kotak ini? Ini kotak misteri kan? Ia sangat jarang ditemui. Memang. Wow. Jadi kita boleh buka ini kan? Kita mesti membukanya. Okey, mari kita buka. Korang, apa yang korang rasa ada di dalam? Ya Allah. Ini cermin mata, Tricky. Tanpa cermin mata? Bro, kenapa dengan kau? Tidak. Saya macam Tricky sekarang. Saya sangat bijak. Saya tahu semuanya. Saya macam AI sekarang. Tengok kawan-kawan. K biru untuk apa digunakan? Kalau anda tahu, tulis di ruangan komen. Yang ini membuka sesuatu yang lebih jarang dan mahal. Dan kita ada topi merah. Hanya topi merah biasa. Yang biasa tu kau. Ini topi Tricky. Apa? Kau nampak macam hantu. Kan? Kau nampak macam Tricky. Kau perempuan bodoh. Tapi tengok. Ini telefon. Ini iPhone. Dengan Jake. Mungkin ini telefon Jake? Apa pendapat awak? Itu memang telefon Jake. Kalau ada telefon, mungkin kita boleh jumpa beberapa video di dalamnya kan? Saya rasa kita patut bawa telefon ini kepada Slav. Slav pasti akan bantu kita untuk hidupkan telefon ini dan lihat apa yang ada di dalamnya. Dan kau takkan dapatkannya, faham? Saya ikut awak. Silakan dulu. Silakan dulu. Akhirnya mereka sampai. Apa yang mereka buat? Apa masalah dengan kamu semua? Alex dah nak curi iPhone yang kita jumpa. Ya? Ya Allah, apa salah dengan kau? Ya, Kita dah jatuh begitu sebuah dan iPhone. begini. Telefon ini beku sebab cuaca di luar sangat sejuk. Saya perlukan sedikit masa untuk pulihkan ia. Tapi kawan-kawan, Apa yang kamu dah buat? iPhone ini ada skrin yang pecah. Shadi, Vmix boleh cuba untuk keluarkan sedikit data dan kita boleh dengar audio itu. Bukan videonya, tapi audionya. Kita mungkin boleh gunakan iPhone ini sebagai penerbangan jet. Perakam untuk memahami apa sebab nahas kapal terbang dan jika mereka ini masih hidup. Baiklah, mari kita lakukan sekarang juga. Jadi ya kawan-kawan, saya telah gunakan semua peralatan yang kita ada di sini hanya untuk cuba memulihkan iPhone Subway Surfers ini. Masa telah tiba. Kita akan mendengarnya dan kita akan faham apa yang telah berlaku. Ia kelihatan seperti rakaman penerbangan. Ya, mereka hanya sedang terbang. Saya boleh dengar bunyi kapal terbang, tapi belum ada suara lagi. Boleh awak bayangkan seluruh kapal terbang itu? Itu Jake! Hei, Tricky, cuba bayangkan muka pegawai keselamatan ini. Ya Allah. Jake sedang bercakap dengan Tricky. Ya, saya... Tunggu, ada sesuatu. Minyak? Minyak itu... Awak lupa minyak. Kita sedang jatuh. Mereka sedang jatuh kerana tangki minyak kosong. Ya Allah, itu memang bodoh. Ambil payung terjun dan lompat. Mereka ada payung terjun.
Itu adalah bunyi perlanggaran. Dan itu sahaja. Tapi sekurang-kurangnya kita boleh tahu bahawa budak-budak dari Subway Surfers masih hidup dan mereka menggunakan payung terjun untuk keluar dari kapal terbang yang terhempas dan mendarat. Itu sahaja. Kedengaran bagus tapi masih banyak persoalan. Apa jadi pada pengawal keselamatan? Apa jadi pada mereka selepas mendarat? Dan mungkin awak ada beberapa petunjuk tentang itu. Saya tahu pengawal keselamatan itu mengikuti mereka di darat. Jadi, dia sedang berlari mengejar mereka. Itu agak logik. Tapi, korang ada jumpa apa-apa mesej daripada Subway Surfers tak kawan-kawan? Ya, kami jumpa. Mereka guna tin semburan untuk tulis SOS dan tolong. Jadi sekarang kita perlukan masa untuk berfikir dan mungkin kita masih perlu tolong seseorang, iaitu Subway Surfers. Jika anda mahu kami teruskan siasatan ini dan anda mahu tonton lagi pengembaraan Subway Surfers, jadi sila langgan dan suka video ini sekarang juga. Dan kami akan terus lakukan semua itu khas untuk anda. Nama saya Slav. Ini ialah Arti dan ini ialah Alex. Keseluruhannya, kami adalah pasukan Slav dan kami membuat video terbaik khas untuk anda. Okey, masuk ke dalam kereta. Masuk ke dalam kereta sekarang kawan-kawan. Cepat.